Jom Jamal Cikit. Kalau korang tengah cari kedai Chinese style food yang halal certified di Garden di Taman Tan Sri Indah Keluang ni, wajib try. Dekat sini memang best tau. Suasana pun selesa, fully aircon, dekor kemas dan cantik. Dan yang paling best, servis dekat sini memang laju. Kat sini sesuai datang dengan family, kawan-kawan atau lunch santai. Tempat dia luas, bersih and vibe dia memang calm. Tengoklah tu betapa banyaknya makanan dan minuman yang adik-beradik Jamal menjamah pada hari ini. And korang kena try juga tahu menu Malaysia Book of Record iaitu Hainanese tea sikau dan herbal chicken dip. Memang padu. So antara menu yang ada boleh jamah hari ni adalah char kway. Rasa dia smoky, tak berminyak dan tak muak juga. Next akan Jamal try kari laksa mi. Kuah dia rasa lemak berempah, udang dia besar-besar and fresh dan isi dia pun banyak. Yang ni pun korang wajib try, iaitu BBQ chicken wonton mi. Ayam dia juicy, mi dia kenyal, and ayam dia warna merah tapi sedap tau. Yang seterusnya ada pan fried chicken gyoza dan siumai. Dua-dua ni memang sedap dan inti penuh serta kulit lembut. Yang ni pula steam rice roll dengan sweet sauce. Yang ni rasa dia unik, tapi not bad lah. Yang ni pula Cantonese golden lava bun. Bila belah je bun ni, isi dia meleleh. Lepas tu warna dia cantik weh. Yang ni pula side dish, iaitu dohua. Rasa dia lembut, ringan dan kalau orang Melayu kita cakap tafufah lah, tapi dengan gula putih. Tapi kalau korang nak yang gula merah pun ada juga tau. Dekat sini pun famous dengan roti bakar tau. So adik-beradik Jamal order peanut butter white toast. Memang sedap. Minuman dia dekat sini pun banyak pilihan. Ini antara minuman-minuman yang kami pilih, iaitu Hainanese tea sikau, Milo dinosaur dan juga Ribena lemon soda. Semuanya memang sedap. Overall, adik-beradik Jamal rasa dari rasa, suasana sampai dekat status halal dia pun memang perfect. So, kalau korang nak try Chinese halal style restaurant yang berkualiti, korang patut cuba sendiri sebab adik dah kat Jamal approve.